Saya pergi ke Indonesia, saya seronok sangat sampai saya kata, inilah tempat kalau saya nak berehat. Sebab di Indonesia tak ada yang kenal aku. Samsul Debat nak naik ke Menara Petronas, kau ingat senang. Bukan isu security. Isu security nak ambil gambar. Ambil. Tak kisah pun. Tak, maksud saya, jap gambar. Dekat Singapura saya turun. Ustaz TikTok dia panggil aku. Tak, bila tengok tempat orang pun saya tahu. Saya sampai dekat Indon, dekat lapangan terbang Soekarno-Hatta. Saya buka Liman. Saya tengok orang buat tak reti. Sebab saya pakai mask pun, lepas musim PKP, pakai mask pun kenal kita siapa. Dia tengok mata, tak kenal je, dia kata. Saya balik daripada umrah, saya ni bantai dah pakai macam Arab. Pakai macam Arab tu, yang kain tu, pakai semata, yang ada yang bulat tu, ikat tu kan. Saya siap tutup je ni, betul ni, biar orang tak kenal. Sampai dekat immigration tu, orang Arab tu. Dia betulkan balik. Dia buka, nampak muka aku. Langsung orang bergambar dengan aku. Macam tu lah. Tapi di Indonesia tak ada siapa peduli. Saya buka. Assalamualaikum. Dia buat taruh, dia penang saya tu. Dia tak kenal saya siapa. Oh, inilah tempat yang terbaik kalau saya nak berehat. Itu yang bulan 5 hari tu, saya dah penat jadi Samsul Debat. 2 minggu saya berehat kat sana. Tak ada live, tak ada apa. Orang perasan lah. Masa tu dilayan kita ni macam orang biasa. Sampai dekat pintu masuk, selamat siang pak. Macam ni. Dekat Malaysia nak dapat macam tu raja je. Siapa nak pergi Indonesia dia tu? Betul kan? Selamat siang pak, silakan pak. Saya tanya, toiletnya mana? Toilet pak, sini pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku je.